tujuan kami pada membuat encik pada hari ini adalah untuk bertanyakan sedikit sebanyak tentang peranan encik sebagai bapa terhadap anak encik yang berada di sekolah SK Baru. Soalan yang pertama, pada pendapat encik, melalui pemerhatian encik terhadap SKPP ini, apakah sumbangan atau sokongan yang sekolah sediakan ataupun aktiviti yang dilaksanakan oleh sekolah? Terima kasih. Kalau kita tengok kat sekolah ni dia pelbagaikan aktiviti. Contohnya kalau HAM tu dia ada aktiviti dia kan. Kalau KO tu dia ada aktiviti dia. Kalau macam HAM saya tengok contohnya dia lebih kepada sasiah murid lah. Salah satu contohnya HAM mengadakan kamp kepimpinan. Kepimpinan ni bagi pengawas, bahkan saya pun ada pengawas. Sebagai satu contohlah program yang boleh menaikkan dia punya semangat sebagai pengawas dan dia boleh tahu apa peranan dia sebagai pengawas. Okey, itu yang pertama. Kalau macam KO pula, sekolah ni dia ada buat KO tu yang pelbagai lah. Contoh kalau yang baru ni hari sukan tahunan. Okey, sukan tahunan tu baguslah, maksudnya dia boleh mengetengahkan bakat murid dalam pelbagai cara lah. Okay, jadi maksudnya kita boleh tengok kat situ, murid ni cenderung kepada acara mana. Kalau ada setengah yang murid yang kata badan besar sikit, dia lebih pada cenderung kepada acara lontar peluru contohnya. Maksudnya murid ni boleh melibatkan diri dalam aktiviti mengikut dia punya kesesuaian dia. Jadi baguslah sekolah ni buat kalau sekolah ni, maksudnya sekolah ni dia memperkenalkanlah bakat-bakat murid dalam pelbagai aspek lah. Okey, jadi soalan yang seterusnya, apakah pandangan encik terhadap sekolah kebangsaan para putih? Contohnya macam sekolah kebangsaan para putih, sekolah yang hebat kan, macam tu lah. Pandangan. Okey. Salah satu yang saya dapat tengok, contoh kalau awak boleh tengok kat depan tu, ada tu kira salah satu yang terdapat dekat Malaysia. Kita sekolah ni dapat sumbangan bas sebagai digunakan sebagai bas interaktif library. Sebab kalau cikgu tahu kita punya sekolah punya library atas sekali jadi budak-budak yang tahun 1, tahun 2 yang bawah tu, dia tak ada masa kalau rehat pun dalam 25 minit, dia tak ada masa nak naik atas. Jadi kat library tu pihak sekolah mewujudkan library interaktif tu sebagai salah satu perkara yang baik lah. Maksudnya murid-murid tahun 1 boleh naik baca buku kat situ dan boleh menggalakkan murid baca. Dan kalau macam yang lain-lain tu, fasiliti sekolah saya tengok sebagai ibu bapa, saya tengok banyak kemudahan yang disediakan. Kita kalau contoh padang, kita punya kantin, kita punya kelas-kelas pun alhamdulillah nampak dia punya kemudahan tu eloklah. Tidak tandas. Maksudnya sekolah ni adalah dia punya tarikan magnet school ni macam tarikan untuk murid datang ke sekolah tu. Kalau ikut sebelum ni, kalau tengok daripada takdir sekolah kita tahu, kalau sebelum ni tak sampai pun 500 lebih. Sekarang ni 580 memang murid sekolah ni. Ada tarikan tu biasanya berdasarkan sekolah lah. Sebagai ibu bapa pun, saya rasa sekolah ni berbanding dengan sekolah-sekolah lain tu ada lebih lagi daripada sekolah ni lah. Pada pendapat encik sebagai ibu bapa, kenapa tak ikut cucu kat sekolah ni yang anda encik rasa macam boleh jadi masalah permasalahan anak encik? Kalau isu sebenarnya dia tak boleh lari ada isu sebenarnya, tapi dia bergantung kepada parent. Kalau macam contohnya kalau isu jualan dekat kedai sekolah kadang-kadang tu ada yang jualan yang orang kata tak sesuai dengan murid, mainan tu tengah mainan macam kantin pun sama juga. Kadang-kadang tu ada juga isu makanan yang disediakan tak mengikut spesifikasi yang disarankan oleh KPM. Contohnya jual jual yang benda-benda yang kata tak memberi kesihatan lah, boleh menjejaskan kesihatan murid lah. Dan bila kesihatan murid ni terjejas, akan melibatkan PDP lah, betul tak? Jangan kita nak ke sekolah. Okey, jadi saya rasa itu sahaja soalan-soalan yang
Tak nak ambil gambar. Tak nak ambil gambar. Tak nak ambil gambar. Pak kali tu.